Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini kita nak fly dalam kebun sawit. Tapi kali ni aku punya POV aku hanya menggunakan screen di monitor saja. Nanti hasilnya baru kita edit 360. So kita saja fly santai. Jadi editing baru kita main tengoklah fly tu balik ke yang mana. Ni very good ni fly. Pokok salah. Aku pun laju. Kita orang ada kat sini. Ni hasil putih. Aku tak tekan rekod ruginya. Okay, wait slow. Patut kita tekan rekod tadi. Dah kerugian Okay, tak apa. Kita cuba bermain lagi. Atas sikit. Depan atas pelepah. Celok sini. Celok sini. Celok ini. Tembak sikit. Celok sini. Macam tu lah. Fly di celah-celah pokok kelapa sawit. Nanti kalau kita buat macam footage to reverse pun cantik ke. Kita on kamera belakang lah. Best. Nanti hasil gambar dia mesti best ni 360 kan. Kita orang ada kat sini. Baik jalan. Kita belok sini. Ini aku kawal guna RC2 je. Tak guna Google pun. Seperti yang kau lihat ni UI daripada RC2. Okay, ni kita orang kat sini. Okay, rasa aku dah boleh landing kot. Nanti kita main dulu. Sikit lagi, satu lap lagi setengah. Kita cukupkan rakaman. Dan tak rakam ke? Sekejap. Sekejap. Ya, asal dia tak rakam Itu baik sulah. Dia tak rakam tadi rugi je. Kita baik sulah, main lagi. Itulah, kalau dia auto record sedap So kita kena play lagi sekali. Main kat jalan. Belok sini. Tunggu bawah sini. Belok sini, celok sini. Kenapa tadi dia tak rakam Aku tak tekan ke? Nanti kita tengok sebab aku tengah fly ni. Nanti aku akan tengok semula rakaman dia kenapa. Kalau anda tengok video ni boleh rewind balik kenapa aku tak tekan. Mungkin aku tersalah tekan ke atau sebagainya. Kita orang lepak ini. Terbang kat pokok sawit memang beg gila Tujuh kilo lagi kan. Tapi ni pakai RC2 Kalau pakai Google aku rasa aku pening juga mantap. Dah 1 minit. Juga ni. Kembali ke sini. Sebab aku nak baring ni sekejap lagi. U-turn. Masuk lagi celah-celah sini.
Tapi kalau setting FOB macam cantik ke ni? FOB pula, POV. Okay, kita dah rakam sepanjang 2 minit. So, ni dia rakamannya. Okay, jadi kita akan proses untuk 360 punya reframe. Aku nak landing dulu. Okay, cukup. Nak landing dulu. Oh, memori penuh patutlah. Terima. Oh, aku tak masuk memori card ni. Jadi kita landing jap. Bawah untuk landing. Terbabas. Okay, masukkan itu. Memori penuh lah sebab tu dia stop recording tadi Tadi aku dapat 2 minit. Okay kot. Sikit. Okay. Lagi sangat. Okay, kita landing jap. Okay, landing. Storage full, patutlah. Okay. Dia gemuk sikit. Tak dapat rakam juga. Memori penuh. Rugi. Kita kena padam beberapa footage. Padam dulu ni, kita dah settle. Delete. Yang ni pun kita dah settle. Delete. Tadi dapat 8 second je. Banyak aku pusing-pusing ni. Dapat ni je. Best lah. Aku nampak putih dia. Oh, tak boleh. Kita kena terbang lagi sekali ni. So, aku saja masuk memory card lah, lagi bagus. 8 second. Yang ni benda aku nak padam yang malam punya tak best. Ni putih aku dah download juga. Kita padam dulu. Okay, rasa ni cukup kot. Kita back dulu, tengok. Bateri ada 60%. Aircraft international available storage location switch to aircraft manual storage. Okay, kita ada 36 minit. Lagi sekali. Take off. Kita end dulu video ni. Jadi sebelum play, pastikan memori cukup dan kita buka kepada video baru. Assalamualaikum.